Matematik tingkatan 2, bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra. Kembangkan ungkapan algebra yang berikut. 3P tolak 2, 4P tolak 1. Okey, maksudnya bila dia suruh kembangkan, bererti unsur-unsur dalam kurungan pertama kena darab dengan unsur dalam kurungan kedua. Boleh faham tak? Maksudnya yang ni darab dengan yang ni darab dengan yang ni. Yang ni darab dengan yang ni darab dengan yang ni. Gitu. Okey, 3P darab dengan 4P kita akan dapat 12P kuasa 2. 3P darab dengan negatif 1 kita akan dapat negatif 3P. Negatif 2 darab dengan 4P kita akan dapat negatif 8P. Negatif 2 darab dengan negatif 1 kita akan dapat positif 2. Sebab negatif dengan negatif kan akan jadi positif, betul? Alright, sekarang ni kita kena susun ikut rumah masing-masing. Rumah masing-masing maksudnya kuasa dengan kuasa, huruf sahaja dengan huruf sahaja, nombor sempurna dengan nombor sempurna. Faham tak? Kuasa, huruf sahaja dan nombor sempurna. Maka kita selesaikan 12P kuasa 2 kekalkan negatif 3P tolak dengan negatif 8P, negatif 3P tolak 8P, kita akan dapat negatif 11P tambah 2. Okey, cuba komen dekat bawah apakah jawapan bagi nilai ini.